Once you can control yourself, you can control your life. Penyakit FOMO ni, fear of missing out, dalam kita dunia pemakanan ni, kenalah dijaga dengan baik. Janganlah terlalu kalau ada makanan viral, apatah lagi sekarang kan, makanan homemade katanya, kita rasa macam kalau aku tak makan, aku akan rasa ketinggalan, aku rasa macam aku ni hidup di zaman zaman dulu kan. So, dia menyebabkan korang sendiri macam tak nice lah hidup macam tu. So, korang ni, korang kena fikir, adakah makanan yang viral tu bagus ke tak? Makanan tu bagi manfaat ke tak? Korang beli. Kalau korang mungkin lah makanan tu tak sihat sekalipun. Makanan yang manis ke kan, banyak gula, banyak lemak dan apa-apa sekalipun lah. Korang boleh je makan. Tapi janganlah setiap kali viral korang akan beli. Korang akan craving, korang akan rasa apa lagi, sanggup beratur panjang-panjang. At least benda tu mungkinlah boleh try. Even benda tu murah sekalipun, korang cubalah beli kan. Kalau benda tu mahal pula kan, lepas tu tak sihat, buat apa korang nak beli? So benda tu atas pilihan korang lah. Tapi nasihat saya punya advice, korang cuba jaga. Korang cuba control yourself, insyaAllah. Once you can control yourself, you can control your life. Thank you.